Untuk Juliet, kalau version signature, Aisyah ada one this one je. Kalau yang version pocket tu tak jual tau, sebab tak baloi tu Aisyah jual. Yang version ni je Aisyah jual. So this one pakai coated canvas. Lepas tu, okay, dia datang tiga strap tau. Satu chain strap untuk shoulder, satu leather shoulder strap, and satu lagi crossbody strap. Tiga-tiga ni detachable tau. Lepas tu Aisyah suka gila sebab datang dengan charm si kat sini. So it looks super duper cute dekat sini. Hardware pakai colour brass. Of course datang dengan dust bag. Cuma box Aisyah tak provide tau, sebab nanti jadi mahal sangat nak shipping ke Malaysia. Ni belah dalam dia. Lepas tu kan, dia sebenarnya boleh masuk long wallet tau. This one. Nampak kecil kan? Tapi it actually can fit a long wallet kat dalam ni. Macam ni tau. Sekejap ya, Aisyah nak tunjukkan rupa bila pakai. Aisyah suka sangat bag ni. Sebab dia macam colour signature maple ni sumpah style gila. Aisyah suka colour signature maple. So kan, rupa kan, kalau pakai shoulder, dia ni macam ni. Lepas tu kalau pakai shoulder, terbalik shoulder strap macam ni. Lepas tu kalau nak pakai crossbody pula, boleh je cabut yang strap-strap tadi tu kan. Tapi Aisyah malas, jadi Aisyah pakai macam ni. Tada, ni rupa dia. Okay, yang ni kan, tadi ada orang tanya masa live, kalau tangan besar, okay tak? Tangan besar okay je, sebab dia punya ruang ni banyak tau untuk dekat tangan. Okay, untuk harga, anda boleh tengok dekat shopping bag di bawah, tengok dapat harga berapa. Kalau harga tak best, boleh tengok juga dekat Aisyah www. Don't worry kalau beli dengan USL Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Cara pembelian, tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.